Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sebulan dah Yusuf tak buat video pernikahan macam ni. Dah berminggu-minggu dah Yusuf tak buat video macam ni sebab Yusuf sibuk dengan hal sekolah. Jadi Yusuf sangat gembira untuk buat video macam ni balik. Dan hari ini Yusuf akan jelaskan tentang permintaan individu dan pasaran dan juga perbezaannya dengan penawaran. Yusuf nak bandingkan permintaan dengan penawaran. Yusuf nak jelaskan konsep permintaan ni dan juga penawaran sebab konsep ni senang jika kita dah faham. Jadi jom kita mula. Kita mula dengan hukum dulu. Hukum permintaan ni ialah apa yang kita ingin dan mampu untuk membeli sesuatu barang ataupun perkhidmatan pada tingkat harga yang tertentu ataupun jangka masa yang tertentu. Kita akan meneruskan dengan hubungannya. Hubungan permintaan ni ialah negatif. Maksudnya apabila harga naik, kuantiti diminta turun, dan apabila harga turun, kuantiti diminta naik. Jadi graf ni dia menurun lah. Tapi bagaimana kita nak melukiskan keluk permintaan? Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk, tapi mula-mula kita kena ada jadual. Harap boleh nampak. Contoh barang kita nak beli ataupun contoh permintaan barang ialah pencukur janggut elektrik. Tak tahu kenapa saya cakap pasal pencukur janggut, sebab pencukur janggut ni penting bagi kebanyakan lelaki yang berambut jenis. Tapi kita teruskan dengan Yusuf ajar ekonomi. Seterusnya Yusuf akan lukiskan graf. Keluk. Ni adalah keluk permintaan. Dia akan lukis untuk keluk permintaan. Bagi keluk penawaran pula, penawaran ni selalunya akan naik. Kalau keluk permintaan ni dia akan turun bawah. Dan kalau nak jelaskan pula, bagi keluk permintaan ni kita kena jelaskan titik sekali dengan harga dan kuantiti. Contohnya pada titik lupa nak tulis titik pula. Pada titik C, kuantiti diminta ialah 1 pada harga RM15 unit, ataupun pada harga RM15 unit kuantiti diminta ialah 1, iaitu pada titik C. Asalkan bila nak jelaskan tu, asalkan jelaskan titik, harga ataupun kuantiti. Tiga-tiga sekali, titik, harga dan kuantiti untuk jelaskan. Selain itu, jelaskan hubungannya. Hubungan permintaan ialah negatif lah. Maksudnya apabila harga naik, kuantiti diminta turun, dan apabila harga turun, kuantiti diminta naik. Betul ke Tang Yusuf? Dan apa lagi? Kita nak jelaskan graf mencurun ke mana. Kalau keluk permintaan ni, keluk ni mencurun dari kiri bawah ke kanan. Kalau penawar pula dari kiri atas ke kanan. Kalau nak senang faham ni, penawaran dengan permintaan ni perbezaannya ialah kontra. Dia kena kontrakan. Kalau penawaran contohnya hubungan penawaran dengan permintaan ni, hubungan permintaan ni negatif, hubungan penawarannya positif. Yusuf tak akan ajar penawaran lagi sebab Yusuf nak cuba jelaskan tentang pasaran pula. Okey. Tapi bagaimana kita nak menjelaskan keluk permintaan dari segi pasaran pula? Okey. Ni jadual untuk pasaran. Kenapa ada nama orang Yusuf? Sebab Yusuf saja nak bagi dia cameo sikit. Nombor satu ialah Afif dengan satu lagi Ryan. Jadi kalau permintaan pasaran pula, dia menambahkan semua permintaan dua-dua individu. Dan bagaimana kita lukis tu, disama je macam keluk permintaan individu. Yusuf lupa nak cakap individu masa Yusuf ajar tadi. Tapi dua keluk untuk individu dengan satu lagi keluk untuk pasaran, untuk gabungkan semua sekali. Jadi jom kita mula. Ni cara nak lukis keluk permintaan pasaran. Pasaran ni ialah gabungan je. Kalau nak lukis anak panah X dengan Y tu agak-agak nombor tu berapa. Contohnya kalau Yusuf nak lukis sampai 12 tu pun boleh juga. Nak lukis sampai lukis 3, 9, 6, 12 pun boleh juga. Dia fleksibel sikit lah. Bila nak letak nombor ni, letak apa-apa dalam nombor. Ini adalah keluk permintaan pasaran. Dan Yusuf pun nak mention kena letak D and dia supaya ia menunjukkan ia adalah permintaan. Permintaan dalam bahasa Inggeris pula ialah demand.
untuk bahasa Inggeris. Bagi nak jelaskan tulis sama je macam keluk permintaan individu. Sama juga macam penawaran. Kalau penawaran dia macam dinaik dia dari kiri ke atas ke kanan. Jadi rasa masa dah habis. Itu je lah Yusof nak ajar. Memang Yusof ni gembira lah untuk buat video macam ni. Dah sebulan dah Yusof tak buat video macam ni. Dan untuk orang yang request Yusof untuk buat video ni, terima kasih lah untuk bagi idea. Okay.